Semua, salam Ramadan. Okey, hari ini kita nak buat serahan kunci di Mahkota Hill, Lenggeng Negeri Sembilan. Okey, actually rumah ni adalah rumah design Scandinavian, setengah-setengah, berkeluasan lebih kurang 2,300 kaki persegi. Dan bersama saya adalah Puan Syikin selaku owner rumah. So, okey, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. So, saya ada beberapa soalan nak tanya semasa kita serah kunci lah. Okay, nombor satu, macam mana Puan kenal kami as a BBB Group dan kenapa Puan memilih kami untuk memilih rumah lah? Kenal BBB ni through media sosial lah. Saya scroll Facebook lah. Dari segi teknologi yang digunakan oleh BBB lah, IBS. So macam mana proses dia daripada dari mula-mula sampai ke hari ini? So boleh Puan ceritakan tak? Sangat Alhamdulillah lah dipermudahkan oleh Allah. Berurusan dengan BBB pun okey mudah. Actually Puan ni deal dengan saya directly. Puan bagi saya macam mana? Proper punya drawing ke macam mana? Tak ada. Bagi lakaran saya saja. Lakaran tangan je? Lakaran tangan je. Diuruskan oleh BBB lah. Saya ingat lagi Puan bagi floor plan tingkat 1, tingkat 2. Yes. Dan kita akan jadikan sampai 3D. Itu kelebihan kami di BBB lah. Okey, dari segi pembiayaan pula di antara Puan dengan kami as a contractor macam mana Puan? Boleh ceritakan tak? Gunakan loan LPPSA, and then dari segi lawyer, saya pakai lawyer saya sendiri, dan BBB ada lawyer sendiri. Tapi urusan dari segi tu tak ada masalah lah. Urusan dari segi permohonan untuk LPPSA semua dibantu juga oleh BBB. Saya terima kasih lah untuk tu. Dari segi pengalaman Puan dengan kami, macam mana kalau boleh nak memilih kontraktor yang boleh dipercayai? Takut kena scam, sebab sekarang ni ada masalah scam, owner bayar deposit, scan harga, tapi kontraktor lari, kontraktor misinformation. Apa saran Puan lah? My suggestion, research tentang company itu, dia CJ ataupun CIDB, apabila compliance ataupun tidak, semua itulah. So, dapat assured bahawa Grab company itu berupaya untuk membina rumah you dari segi teknologi savvy. So saya akan pilih BBB. Lebih kurang dalam 7 bulan, 6 ke 7 bulan, Alhamdulillah dengan binaan BBB kita boleh bina rumah berkeluasan 2,300 dalam tempoh 7 bulan sahaja. Itu antara pencapaian BBB yang terbaik lah. Kami di BBB menerima banyak tempahan dekat tanah di Mahkota Hill, ataupun orang panggil Mahkota Hill ke Tasik Senangin, di daerah di kawasan Lenggeng ni lah. Kenapa Puan nak membina rumah banglo yang mewah ni dekat sini? Satu, dia sesuai dengan saya punya bajet, and then ada potensi untuk berkembang nanti. Okey, rumah pun dah siap sepuluhnya. So kita ada full set kunci untuk kita serahkan kepada owner. Okey, Puan. Okey, ini kunci kita. Terima kasih. Okey, last punya acara kita pada hari ini adalah potong ribbon. So okey, Puan potong ribbon dah sempena masuk ke rumah baru.